saya Faiz. Nama saya Alisa. Truth to be told, agak penat but hari saya, so it was totally worth it lah. And I really appreciate how Nikah Satu is doing things, especially Don for helping us like memang smoothkan all the flows daripada pagi sampai ke petang. Walaupun penat, tapi I'm very very happy with my majlis. Tell me all that's on your mind. Bagi saya amat berbesar hati dan gembira. Walaupun biasalah majlis memang memenatkan, tetapi bagi saya adalah something yang memuaskan hati. So the experience is very good. Saya memang sangat memuaskan lah daripada sejak awal aktiviti pagi tadi majlis pernikahan sehingga tamat. Memang alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. So basically memang flow memang smooth lah. Maksudnya macam very very detail daripada early morning until sekarang. So maksudnya macam kita as pengantin nampak like tentative tu sangat detail, so kita macam tak nervous sebab kita dah tahu ada step by step what to do apa semua. And then floor manager pun very very professional. Macam ada setengah floor manager macam dia tiba-tiba memanglah nak bagi arahan tapi dia tiba-tiba masuk dalam frame ke apa ke nak bagi arahan. But Nikah Satu is very very professional. So sebab tu saya memang suka lah. Memang professional level dia sangat-sangat tinggi. You steady me. Pelamin memang suka sebab dia sangat-sangat simple and then background dia memang putih. Bagi saya, pelamin memang apa yang saya idamkan. Jadi memang fasiliti saya sangat memuaskan, especially kepada ahli keluarga saya dan kami yang ramai yang tua-tua dan memang available lah. Nak lepak, memang sangat berpuas hati. Dia 10 ke? Memang Of course lah, 10 juga. Of course, 100%. Actually dah promote dah pun. And then most of my friends pun dah saya recommendkan, kata kalau nak buatlah di Rimba Flora. Cantik, dan bagi saya sebagai seorang Raja Sari di sini saya boleh cakap memang privacy dan personalized lah. Mudahkan kahwin je lah.